Hit It's a hit. Receive. Okay, receive. You serve court mana? Ini, okay. Dia serve. You nak pakai bola tu? Okay. Test serve, test serve. Kekuatan masing-masing. Oh, mana? Boleh test lagi? I punya second ref tengah ready tak? Referee belum ready. Dia kata referee tengah ready. Test serve, test serve. Ain ready? Dah start. Ain ready? Ready. Okay, time in 0-0. Sedikit tinggi. Masih mencari tempo. Masih mencari strategi. Berjaya dia ambil. Hampir ke chicken wing. Side out. 1-0. Side out. Bola yang diletakkan tu memang slow dan terus saja mati di 1-1. hadapan Aisyah. Sorry, hadapan Ain. Side out. Terlalu berhati-hati dengan drop reset sampai sangkut. 2-1. Ain dengan satu serve. Kopoh. Point. Mungkin pedal terlebih laju atau lompatan tersebut tak perlu. 3-1. Cantik. Satu flick. Side out. Out call by receiver. 2-3. Good return. Sedikit tinggi tapi gopoh daripada Zarin. Peluang untuk mendapatkan mata. 4-2. Hampir saja serve sebelum poin disebut akan mengundang kehilangan poin. Side out. Saya tengok partner Zarin dan Aisyah ni potensi dia besar untuk menang. 3-4. Cuma perlu kurangkan saja mistik yang macam tu. Side out. Baru nak sebut mistik yang macam tu dan juga 5-3. kebobohan. Have all that time you can have sebelum kita pukul bola tu. Point. Just take all that time you want. Jangan rushing. 5-5. Cantik. Return serve Point. yang sedikit error. 6-5. Good serve. Another serve Point. out. Di sini Zarin dan Aisyah sedang menjarakkan diri. 7-5. Mereka perlu menggunakan advantage ni dan jangan melakukan lagi kesilapan yang senang. Side out. Mungkin sedikit relax daripada Zarin tadi, mungkin akan berubah shot tu. 6-7. Boleh ambil lagi shot tu tadi. Cantik. Idea dah baik. Point. Idea dah betul. Pelaksanaan sedikit sahaja 7. kurang 7-7. foul ke? 4. Foul. Side out. Pengadil belum menyebut point.
Pengadil belum I didn't menurunkan call tangan. complete score. You serve. Side Ya. out. Side out. 8-7. Itu adalah satu argument yang tidak boleh dipertikaikan kerana you kena tunggu pengadil sebut dan menurunkan tangan. 8-7. Then you serve. Technical mistake macam tu kita kena jangan buat langsung dan anda akan ke hadapan terus. Bola macam tu yang kita perlukan Zarin. Continue with that ball Zarin and Aisyah. It should be good. 9-7. Nice serve. Careful. There's a rush. Side out. Rushing yang shot rushing macam tu yang membuatkan 8-9. kehilangan mata daripada Zarin. Sekali lagi return. Point. 2 mata berturut diberikan, maknanya mereka telah mengundang 9-9. mata seimbang, 9 sama. Cantik. Ditolak masuk dan gagal dikawal untuk melepasi net. 10-9. Harus bekerja keras dengan lebih bijak lagi. Hanya simple shot dan hanya bola tersebut out. The hit is quite hot. Saya nampak Datuk Minawan kat sini tapi tak sempat nak panggil dia. Sebab perlawanan dah masuk ke 10-10. Saya rasa saya nampak Datuk Minawan tadi. You ada time out satu Zarin. Nozi. You got time out kalau you nak buat You ada time out satu. Pengadil cuma memberi time in. satu note 11-10. yang pasangan masing-masing mempunyai time out yang boleh diambil. Sebab ini perlawanan separuh akhir. Satu agatan yang baik daripada Ain. Menunduk sebab dia nampak bola tu memang terlebih kuat. 11-12. Dan sails out. Cantik. Satu flick yang menarik. Floating pop up dink. Itu yang dinantikan oleh 13-11. Zarin. Satu lagi drop reset cantik. Zarin tak sabar dan terus ingin membuat speed up. Sayang. Saya rasa 12-13. dinking lebih bagus sebentar tadi daripada satu speed up. Yes, satu drop. Side out. Simple block volley yang jatuh di depan net. Cantik. Ini adalah masa untuk pasangan Zarin dan juga Aisyah menjarakkan lagi mata. Bukanlah satu mata yang selesa buat masa sekarang ni, tapi cukup untuk memberikan tekanan dan kelebihan mata. Semakin jurang semakin tinggi. Ini yang bagus untuk pasangan Zarin dan Aisyah meneruskan momentum dan kurang atau tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang senang. Cantik shot daripada Ain tadi. It was a good shot. 13-15. Dalam jangkauan Nozi. Tidak dilepaskan peluang tu. 14-16. Definitely it was that ball yang Nozi tengah tunggu. Selamatkan dinking. Satu dinking yang jauh, cross dink cubaan cross dink lagi. Side out. Sedikit kurang, sedikit sahaja. Idea dah. 17-14. Sedikit tinggi drive dan gagal diselamatkan oleh Zarin. Masih terus berjuang. 15-7 daripada 4 poin menjarakkan. Side out.
sekarang berada di depan dengan 3 poin. 18-15. Mereka perlu menjarakkan lagi sehingga ke 19 untuk mendapatkan satu Point. keadaan yang lebih sukar untuk 19-15. Nozi dan Ain untuk membuat comeback. Kecuali dengan kesilapan Salah. begitu. Itulah kesilapan yang kita sebut dari tadi yang perlu dielakkan oleh Zarin. 16-19. Kerana mereka dah berada di depan. Play a simple shot. Just put the ball in. Just put the ball in. Just put the ball in. Just like that. Good ball. Simple dan sabar. Agakkan yang salah. Cantik daripada Aisyah. Sorry, cantik daripada Ain tadi. Agakkan daripada Zarin. Dia ingat 17-19. bola tu nak pergi ke cross court side. Rupanya Point. Ain letakkan bola tu dekat tengah. Dan satu lagi mata. Masih lagi dalam persaingan. 18-19. Okey. Rozi pula memberikan tekanan kepada diri sendiri dengan membuat kesilapan shot begitu. 20-18. Kita perlukan tendangan. Just put the ball in. One good shot coming up. Just one good shot. Game. 21-18. Kesilapan daripada oponen dan mereka layak ke final. Perlawanan yang hebat, perlawanan yang baik. Bagus. Kita akan tunggu perlawanan akhir selepas ini, selepas maghrib. Dan stay tune guys. Selepas maghrib kita akan sambung dengan perlawanan team event final dan juga celebrity final.